Ramai mokpok derhaka pada anak. Mokpok derhaka pada anak lama dah, tapi orang tak bakit, orang tak sebut. Anak tinggi sorang depan mokpok, jangan derhaka. Anak sepak mok, jangan derhaka. Anak katok pok, jangan derhaka. Kita duk ingat anak derhaka kepada mok, anak derhaka kepada pok. Bila ya jadi kita derhaka pada anak-anak? Yang mana anak-anak lahir ni sepatut mendapat pendidikan Islam yang sempurna, kita buat tak cara. Yang mana anak tina dan anak jantan patut kita ajar dia semaya ajak kecil, kita tak cara. Yang mana anak-anak diajar tutup aurat, cara pergaulan dengan orang tu dengan orang ni, kita tak cara. Yang mana bila anak kita tubik malam, kadang-kadang balik subuh, pergi situ tak tahu mana tubik, kita tak cara. Itu hak anak terhadap bapa dia. Hak anak terhadap mak dia. Bila kita abah, sebenarnya kita telah melakukan penderhakaan pada anak-anak kita. Berapa ramai dah kita derhaka pada anak kita? Kadang-kadang bak ngajar hak-hak agama tak lepas, bak ngajar semayang tak lepas, bak ngajar tutup aurat tak lepas, bak ngajar benda-benda haram, ni halal, ni boleh, ni tak boleh, tak lepas.